Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pilih kita sama-sama malam ni untuk kita hadirkan diri ke rumah Allah, tunaikan perintah Allah, solat fardu maghrib berjamaah. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan semua sahabat-sahabat baginda. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian Kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masuk masalah yang ke-212. Dah di penghujung kitab dah ni. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain ila an qal. Hukum salah seorang daripada imam dan makmum itu di dalam masjid dan seorang di luar masjid. Jika ada salah seorang daripada imam dan makmum itu di dalam masjid dan seorang di luar masjid, yakni imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, atau makmum di dalam masjid dan imam di luar masjid, maka hukumnya adalah seperti keadaan imam dan makmum di dalam dua binaan. Salah seorang daripada keduanya di dalam binaan dan yang seorang di luar binaan. Maka disyaratkan bahawa hampir jarak di antara keduanya, iaitu imam dan makmum. Dan disyaratkan juga bahawa tidak ada penghadang di antara keduanya, iaitu di antara imam dan makmum. Penghadang yang menegahkan lalu atau sampai kepada imam. Atau disyaratkan tidak ada penghadang yang menegahkan melihat atau nampak imam. Atau bahawa berdiri salah seorang daripada para makmum berbetulan dengan penghadang. Dan jika ada imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, atau sebaliknya, seperti ia di antara dua saf, maka disyaratkan jangan jauh di antara keduanya, imam dan makmum, dan dibilangkan, iaitu dimulakan, dikira jarak di antara keduanya itu dari tepi masjid yang mengiringi ia akan imam atau makmum yang di luar masjid, tidak dari akhir saf, dan tidak dikira dari tempat berdirinya imam. Demikianlah disebut oleh Syekhul Islam di dalam Fathul Wahhab Syarah Minhaj. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini kita dah sebut beberapa kali sebelum ni. Ini di masalah yang ke-212 juga disebut lagi. Jadi untuk mengesahkan sembahyang berjemaah, ada beberapa syarat yang perlu disempurnakan. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita akan dapati ulama sebut syarat-syarat untuk mengesahkan solat
berjamaah ni ada 6 syarat. 6 syarat ni adalah syarat untuk mengesahkan solat berjamaah. Tak kiralah jamaah itu di dalam masjid atau jemaah solat itu di luar masjid. Ataupun seorang dalam masjid, seorang di luar masjid. Dia ada 6 syarat. Syarat yang pertama, berjemaah dalam solat paling kurang 2 orang lah. Seorang imam, seorang makmum tu paling kurang berjemaah dalam solat. Lagi ramai jemaahnya lebih baik, lebih bagus, lebih disukai oleh Allah. Baik, syarat yang pertama, makmum tidak boleh berdiri lebih hadapan daripada tempat berdirinya imam. Kalaulah makmum sembahyang berdiri, imam juga sembahyang berdiri, maka tumit makmum tidak boleh terkedepan daripada tumit imam. Kalaulah makmum sembahyang duduk, imam sembahyang diri, maka punggung makmum jangan terkedepan daripada tumit imam. Kalaulah makmum sembahyang dalam keadaan berbaring, mengiring atas lambung, maka janganlah lambung makmum terkedepan daripada tumit imam. Itu syarat pertama. Makmum dia kena belakang daripada imam. Yang paling afdal, kalau makmum sembahyang berdiri, imam juga sembahyang berdiri, jari kaki makmum belakang daripada tumit imam. Dia tak boleh tumit mendahului tumit. Yang paling afdal, jari kaki makmum belakang daripada tumit imam. Tu. Tetapi jangan jarak antara makmum dengan imam ni, makmum saf yang pertama, lebih daripada 3 hasta. Kalau seorang, makmum duduk sebelah kanan imam. Yang terbaiknya, jari dia belakang sikit. Jari kaki belakang sikit daripada tumit imam. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia ke belakang sangat, jangan melebihi 3 hasta. Itu yang paling afdal. Sebelum ni pun kita dah sebut bagaimana kaifiat berdirinya makmum ataupun saf makmum dalam solat berjamaah. Kalaulah makmum itu seorang sahaja, lelaki, maka berdiri di sebelah kanan imam. Bila datang orang yang kedua, berdiri sebelah kiri imam. Berdiri sebelah kiri. Seorang kanan, seorang kiri. Maka lepas makmum yang kedua takbir, sama ada imam maju ke depan, kalau ada ruang kat depan. Lalu makmum 2 orang ni rapatkan saf, berada belakang imam. Ataupun mereka berdua mundur ke belakang dan rapat. Kalaulah makmumnya lebih daripada seorang, lelaki, saf lelaki di belakang imam. Kemudian kalau ada kanak-kanak, saf kanak-kanak di belakang saf makmum lelaki. Kemudian barulah saf kaum wanita. Kalaulah wanita datang solat berjamaah bersama dengan kaum lelaki, saf kaum wanita di belakang saf kanak-kanak. Imam, makmum lelaki yang dewasa, saf kanak-kanak di belakang, barulah saf wanita. Tapi kalaulah wanita semayang
berjamaah sesama mereka. Tidak ada lelaki, semua wanita. Anak perempuan ramai. Contoh. Okay. Mak jadi imam. Anak-anak perempuan yang lain jadi makmum. Wanita sembahyang berjemaah. Ataupun di asrama. Asrama wanita. Jadi solat berjemaah. Tak ada lelaki, semua wanita. Maka imam bagi jemaah wanita ni, dia tak macam imam bagi jemaah lelaki. Imam bagi jemaah lelaki, imam kat depan, makmum kat belakang. Tapi bagi jemaah wanita ni, imamnya duduk sama dengan saf makmum. Cuma ke depan sikit sahaja. Imam bagi jemaah wanita ni, di kalangan wanita juga, dia ke depan sedikit daripada saf makmum. Lelaki terus kat depan imam. Wanita tak, satu saf dengan makmum, cuma ke depan sedikit sahaja. Baik. Kemudian itu syarat yang pertama. Kedudukan imam dan makmum. Yang kedua, untuk mengesahkan solat berjamaah, makmum kena tahu perpindahan imam. Macam mana makmum tahu perpindahan imam? Daripada qiyam kepada rukuk, daripada rukuk kepada i'tidal. Sama ada dengan lihat imam. Ataupun dengan mendengar. Kalau dekat dengan imam boleh nampak. Duduk belakang imam boleh nampak. Kalaulah menjemaah ramai tak nampak imam, tapi boleh dengar suara. Pembesar suara. Ataupun orang yang menyampaikan suara imam. Mukabbir, mubaligh. Itu syaratnya kena tahu perpindahan imam. Nak tahu tu macam mana? Sama ada dengan nampak, dengan melihat imam ataupun mendengar suara imam ataupun suara mubaligh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga untuk mengesahkan solat berjamaah, makmum dia kena niat solat berjamaah ataupun niat ikut imam ataupun niat jadi makmum. Kalaulah satu orang dia ikuti solat berjamaah tanpa niat berjamaah. Saya ikut solat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu niat dia. Tak ada niat ikut imam, menjadi makmum ataupun berjamaah. Tak ada. Maka bila dia ikut imam, imam rukuk dia pun rukuk. Imam i'tidal dia pun i'tidal. Batal sembahyang dia. Batal tu bila? Bila dia menunggu imam. Batal tu bila? Kalaulah berbetulan dia habis bacaan, imam pun habis bacaan. Imam rukuk, dia pun rukuk. Dia baca tasbih rukuk habis, dia pun i'tidal. Kebetulan masa dia i'tidal, imam juga i'tidal. Maka tak batal. Bila batal? Bila dia dah habis dah. Baca Fatihah, dah habis baca surah. Tapi imam tak habis lagi, imam tak rukuk. Imam tak habis lagi. Dia duduk tunggu imam. Padahal dia dah habis. Bila dia tunggu imam, kadar masa menunggu tu cukup untuk melakukan satu rukun. Batal sembahyang makmum yang tidak niat berjamaah. Jadi supaya sembahyang yang tak batal, dia kena niat berjamaah. Dan dengan dia niat berjamaah, fadilat yang akan peroleh lebih besar. Sebab apa? Sembahyang sendiri tak sama dengan sembahyang berjamaah. Dalam satu riwayat kata 25 kali ganda sembahyang berjamaah. Dalam riwayat lain mengatakan 27 kali ganda. Rugilah kita sembahyang ramai-ramai tapi tak niat berjamaah. Baik. Itu kewajipan untuk niat berjamaah ni adalah kewajipan makmum. Dia ikut imam tak niat menjadi makmum, tak niat berjamaah, tak niat ikut imam, sembahyang dibatal. Tapi kalau tu imam, dia sembahyang berjamaah, dia tak niat jadi imam, sembahyang dia sah. Cuma tak dapat fadilat berjamaah. Kecuali sembahyang tu sembahyang Jumaat. Maka imam kena niat menjadi imam. Sebab apa sembahyang Jumaat ni
tak sah semayang sendirian. Ada pun semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Boleh semayang secara sendiri. Jumaat tak sah semayang sendiri. Kita seorang-seorang nak semayang Jumaat 2 rakaat. Kita baca khutbah seorang-seorang. Lepas tu semayang Jumaat seorang. Sah tak sah? Syarat sah Jumaat dia mesti berjemaah. Kerana tu imam kena niat menjadi imam untuk solat Jumaat. Atau lain daripada solat Jumaat, tak wajib. Imam niat berjemaah. Tak wajib niat menjadi imam. Kalau dia niat, dia dapat fadilat berjemaah. Kalau dia tak niat, tak dapat fadilat berjemaah, tapi semayangnya sah. Berbeza dengan makmum, ikut imam, tapi tak niat berjemaah, dan dia dalam solat tersebut, dia menunggu imam, diikat solat dia dengan imam padahal dia tak niat berjemaah, maka semayang makmum ini batal. Baik, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat untuk mengesahkan solat berjemaah ini, solat imam dengan solat makmum, nazamnya, aturannya mesti sama. Kalaulah aturan solat imam dengan makmum tak sama, tak sah. Contoh, apa solat yang aturannya tak sama? Imam semayang jenazah, makmum semayang zuhur. Walaupun dua-dua tu solat, tapi dia punya aturan tak sama. Semayang jenazah, tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi semayang zuhur ada rukuk, ada yang tidak ada sujud. Ni aturan tak sama. Maka tak sah. Solat makmum yang dia niat semayang zuhur, padahal imam niat semayang jenazah, semayang makmum ini tak sah. Sebab aturan solat tak sama. Apa lagi solat yang aturannya tak sama? Semayang gerhana. Semayang gerhana. Semayang gerhana ni ada kaifiat dia macam semayang sunat yang biasa. Ada kaifiat dia, setiap rakaat ada 2 kali rukuk, ada 2 kali qiyam. Kalaulah imam semayang gerhana dengan kaifiat 2 kali rukuk, 2 kali qiyam tu, sementara makmum pula niat semayang subuh. Jadi aturan semayang imam dan makmum tak sama, maka tak sah semayang makmum. Tak sah semayang makmum. Adapun aturan sama, cuma tak sama segi fardu. Imam semayang fardu zuhur, makmum semayang qadha asar. Ataupun imam semayang asar, makmum niat semayang qadha zuhur. Zuhur tu bukan asar kan? Imam semayang asar. Sebab apa tu waktu asar? Makmum dia tak semayang lagi zuhur, dia semayang berjemaah, niat dia semayang zuhur, qadha zuhur. Sah tak? Sah. Ataupun rakaat tak sama, sah. Imam semayang maghrib 3 rakaat. Makmum niat semayang asar. Qadha asar. Sah tak? Sah. Sebab aturan semayang sama. Sama ada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Cuma bilangan rakaat je. Maghrib dengan subuh ni tak sama dengan zuhur, asar dan juga isyak. Adapun berbeza segi tunai dengan qadha tak ada masalah. Boleh imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Ataupun imam semayang fardu, makmum semayang sunat, boleh. Dia syarat mengesahkan jemaah, aturan solat mesti sama. Satu masa Nabi SAW selesai solat, duduk dengan sahabat. Tiba-tiba ada sahabat yang datang masuk Masjid Nabawi, dia lewat. Tak semayang lagi. Dia tak semayang. Semayang berjemaah dah selesai. Dia masuk nak solat. Maka Nabi SAW telah tanya sahabat-sahabat dia, siapa yang nak berbisnes dengan lelaki ni? Siapa nak berniaga dengan lelaki ni? Maka bangun Abu Bakar, ya Rasulullah, saya. Maka Abu Bakar telah pergi berdiri di samping lelaki itu. Lelaki itu semayang fardu. Abu Bakar berjemaah dengan dia, niat semayang sunat. Jadi untuk bantu dia. Kalau dia semayang sendiri, dapat fadilat kecil lah. Fadilat tidak berjemaah. Tapi bila Abu Bakar berjemaah dengan dia, maka dia jadi semayang berjemaah. Bila semayang berjemaah, fadilat dia lebih besar dari semayang sendiri. Fadilat Abu Bakar semayang sunat, imam dia semayang fardu. Boleh. Baik.
Kemudian syarat berjemaah lagi, makmum tak boleh khilaf dengan imam. Bila dia niat, aku solat berjemaah, aku menjadi makmum, aku ikut imam, maka dia kena ikut semua sekali. Bukan hanya pada perkara fardu, bahkan perkara sunat pun dia kena ikut. Sunat yang macam mana? Sunat yang kalau tak ikut tu huduh sangatlah. Contoh, imam sujud sejadah. Pagi Jumaat pagi Jumaat imam baca alif lam mim sejadah, imam pun sujud sejadah. Makmum kata, alah, sujud sejadah sunat je, tak naklah aku buat. Jadi ditunggu imam dah kena berdiri, maka sembahyang makmum ini batal. Lagi contohnya sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Imam ada buat perkara yang menuntut dia sujud sahwi. Maka di akhir solat sebelum bagi salam, imam sujud 2 kali sujud sahwi. Makmum kata, aku tak buat perkara sahwu, kenapa aku nak sujud? Imam dia buat, biar dia seorang je lah sujud. Jadi imam sujud, makmum tak sujud. Maka sembahyang makmum ini batal. Dia tidak boleh buat sesuatu yang khilaf. Walaupun perkara tu perkara sunat. Tapi sunat yang kalau tak ikut tu nampak sangat dia punya huduh dia. Tapi kalau sunat-sunat macam duduk apa? Duduk istirahah, kalau tak ikut tak ada masalah. Angkat tangan ketika takbir. Takbir ihram angkat tangan, sunat hukumnya. Ketika nak rukuk angkat tangan, bangkit daripada rukuk angkat tangan. Selepas tahiyat awal, untuk rakaat ketiga angkat tangan, itu sunat. 4 tempat dalam solat disunatkan angkat takmar ketika takbir. Tu kalau imam buat, makmum tempat tak batal. Ini sunat yang mana kalau tak buat sangat huduh rupanya. Baik. Kemudian kalaulah jamaah tadi dalam masjid. Jamaah ni ada dilakukan dalam masjid, ada dilakukan di rumah, ada dibuat di kawasan lapangan. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kalaulah makmum dan imam dua-dua ni berada dalam masjid, maka syarat untuk mengesahkan solat berjamaah tadi, syarat untuk mengesahkan solat makmum ini, tidak ada perkara yang menghalang makmum untuk sampai kepada imam. Tak boleh dalam masjid ada dinding. Jadi orang yang duduk di balik dinding tu tak boleh sampai kepada imam. Sebab apa tak boleh sampai? Sebab dinding tu lah. Dia nampak imam, dinding kaca, nampak imam. Tapi nak datang kepada imam tak boleh. Nak datang kepada imam kena keluar daripada bilik itu, masuk, keluar dari masjid, masuk masjid daripada pintu yang lain. Baru boleh sampai. Kalau macam itulah keadaannya, ada benda yang menghalang makmum sampai kepada imam, maka tak sah sembahyang makmum tadi. Tapi kalaulah ada dinding dan ada pintu. Ada pintu. Pintu tu ditutup. Dan kalau nak buka boleh. Maka tak ada masalah. Yang penting ada laluan dalam masjid yang boleh menyampaikan makmum di sebalik dinding tadi kepada imam. Walaupun untuk sampai kepada imam tu makmum terpaksa membelakangi kiblat. Contoh, imam kat bawah, makmum di mana? Di atas tingkat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi untuk dia sampai kepada imam, dia terpaksa ikut tangga. Jadi bila dia ikut tangga, jalan macam biasa, menyebabkan dia berbelanggi kiblat. Tak ada masalah. Tak membatalkan solat. Syaratnya, laluan itu semua sekali dalam masjid. Bukan di luar masjid. Jadi kalau nak sampai pada imam, terpaksa keluar dulu masjid, masuk masjid dari pintu lain, maka itu tak sah. Baik.
Kemudian, kalaulah seorang dalam masjid, seorang lagi di luar masjid. Macam bab atau masalah yang kita baca malam ni. Seorang dalam masjid, seorang di luar masjid. Maka ditambah lagi berapa syarat? 3 syarat lagi. Yang pertama, tidak boleh ada di sana penghadang yang menghadang makmum nampak imam. Sama ada imam dalam masjid, makmum di luar. Antara makmum kat luar, tak boleh ada penghadang yang menegah makmum di luar nampak imam. Tak boleh ada penghadang yang menegah makmum nampak makmum yang nampak imam. Jadi kalaulah antara makmum kat luar dengan imam kat dalam ni ada dinding, maka sembahyang makmum yang keluar tu tak sah. Jadi untuk mengesahkan solat makmum di luar daripada masjid, perlu ada di pintu satu orang makmum ataupun beberapa orang makmum yang berdiri di pintu. Kalau pintu tu di belakang, maka di betul-betul hadapan pintu tu ada makmum yang nampak makmum yang berada dalam masjid. Maka siapa saja yang bersambung dengan makmum yang berada di tengah pintu ni, maka solatnya sah. Bila katalah 2 orang, 3 orang duduk tengah-tengah pintu, ataupun 1 orang duduk tengah pintu, dia nampak makmum kat dalam, dan makmum kat dalam ni saf dia bercantum nampak imam. Jadi makmum yang berdiri depan pintu ni solatnya sah. Kemudian makmum yang berada di sebelah dia, belah kanan atau belah kiri, bercantum dengan orang yang di tengah ni, maka semuanya sah. Makmum yang di belakang pun sah. Bila ada satu orang yang menjadi penghubung antara makmum yang dalam dengan makmum yang kat luar. Tidak boleh ada langsung penghadang yang menghalang makmum luar daripada nampak imam ataupun nampak makmum yang nampak imam. Itu syarat. Kalaulah sebahagian, kalaulah imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu syarat yang pertama. Tambahan. Yang kedua, tidak ada di sana. Yang kedua, memungkinkan makmum yang kat luar tu sampai kepada imam yang berada di dalam ni tanpa apa? Tanpa boleh sampailah. Dia boleh sampai tanpa ada penghadang yang boleh menghalang dia daripada sampai kepada imam. Tapi kalaulah dia berada kat luar, dia nampak imam. Sebab apa? Dia duduk kat luar masjid, dia duduk di tempat yang tinggi. Imam duduk dalam masjid, imam rendah, dia tinggi. Dia nampak imam. Nampak imam. Tapi untuk dia sampai kepada imam tu, dia terpaksa ada dinding. Jadi untuk dia sampai pada imam tu, dia perlu kona. Jadi untuk kona tu menyebabkan dia punya dia terpaksa membelakangi kiblat, maka tak sah sembahyang dia kat luar. Sebelum ni kita ada pengarang ni datangkan contoh sembahyang di atas bukit, ikut imam dalam Masjidil Haram. Dia sebut bukit apa dah sebelum ni. Jadi sah ke tidak? Jadi ulama kata tak sah sebab apa? Walaupun dia nampak, tapi untuk dia sampai tu banyak bangunan. Jadi untuk dia elak-elak bangunan tu menyebabkan dia membelakangi kiblat. Kerana tu solat dia tidak sah. Satu, tidak ada benda yang menghalang makmum kat luar nampak imam ataupun nampak makmum yang nampak imam. Yang kedua, tidak boleh ada penghadang yang menghalang makmum tadi sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, jarak antara makmum yang kat luar ni dengan imam tak boleh lebih daripada 300 hasta. Tak boleh lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni lebih kurang 150 meter. Lebih kurang 150 meter. Tak boleh. Makmum jauh daripada imam 150 meter lebih kurang. Tapi kalaulah dua-dua dalam masjid, imam dalam masjid, makmum dalam masjid, tak ada masalah. Jarak lebih daripada 300 hasta.
Yang dikatakan tak boleh melepasi 300 hasta ni bila imam kat masjid, makmum di luar masjid. Maka syaratnya tak boleh melebihi 300 hasta. 300 hasta tu nak kira daripada mana? Bukan daripada tempat berdiri imam. Bermula daripada akhir masjid. Bukan kira daripada akhir saf dalam masjid. Bukan. 300 hasta ni adalah kira daripada akhir masjid. Okay, sebab apa? Masjid tu keseluruhannya dia dikira satu. Jadi 300 hasta tu daripada hujung masjid sampailah kepada makmum. Jadi kalau dalam 300 hasta, kurang daripada 300 hasta maka sah, tapi kalau jarak dia melebihi 300 hasta maka tidak sah. Baik. Kemudian tentang semayang berjemaah dalam masjid, tapi dalam masjid ni ada bilik-bilik yang antara imam dan makmum yang berada dalam bilik itu ada pintu yang dikunci. Apakah sah solat makmum yang berada dalam bilik dalam keadaan pintu itu dikunci? Kata ulama sah. Syaratnya pintu tu boleh dibuka. Tapi kalau pintu tu dipaku terus, dah tak boleh digunakan, tak boleh nak masuk masjid melalui pintu tu sebab dah dipaku terus, maka dia menjejaskan ke sahihan solah berjemaah makmum yang berada dalam masjid. Baik, kalaulah semayang di luar masjid tetapi keadaan jemaahnya imam berada di bawah, makmum berada di atas, ataupun imam berada di atas, makmum berada di bawah. Ini bukan dalam masjid ni, di luar masjid. Dalam binaan. Okey. Yang ni binaan tu bukanlah masjid. Seorang kat atas, seorang kat bawah. Imam kat atas, makmum kat bawah. Ataupun makmum kat bawah, imam kat atas. Maka untuk mengesahkan solah berjamaah ini, ulama kata disyaratkan, maknanya ketinggian kedudukan imam yang berada ke atas itu tidak melampau lah. Ataupun kalau makmum yang berada ke atas, ketinggian ini tidak melampau daripada imam. Tak melampau tu sekira-kira kalaulah satu orang dia berjalan maju ke arah imam, dalam keadaan dia punya ketinggian tu biasa. Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Dia punya kepala boleh tersentuh dengan kaki imam. Sekadar tu sahaja. Tinggi salah seorang yang dibenarkan untuk solah berjamaah. Seorang kat atas, seorang kat bawah, di luar daripada masjid. Itu antara syarat lah yang ditambah oleh sebahagian ulama untuk kedudukan imam yang sebahagian ke atas, sebahagian ke bawah, di luar daripada masjid. Tapi kalau dalam masjid tak disyaratkan. Ketinggian tu sekira-kira kalaulah makmum imam yang berada di atas, makmum yang berada di bawah, dia maju ke arah imam, kepala dia akan menyentuh kaki imam. Dalam masjid itu tak disyaratkan. Syarat ini hanya untuk berjamaah di luar daripada masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk solah seperti Jumaat, berjamaah adalah wajib. Untuk selain daripada Jumaat, hukum solah berjamaah adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Maka kerana itu hendaklah kita berusaha agar segala solah yang kita laksanakan daripada solah
fardu yang 5 ni kita usahakan secara berjamaah. Supaya kita dapat pahala sunat muakkadah tu, dapat fadilat berjamaah 27 ataupun 25. Kita dalam bab dunia kita sangat berkira. Kita nak cari kerja, apply kerja, tanya syarikat ni, saya ada kemahiran sekian-sekian. Kalau saya kerja dengan tuan, berapa? Tuan akan bayar. Kita pergi syarikat kedua pula, saya ada kemahiran ni. Kalau kita bandingkan mana yang lebih mahal. Yang tu kita akan bersedia bekerja dengan dia. Kita melihat fadilat di sebalik kerja yang kita buat. Begitulah sepatutnya dalam soal agama. Kita kena fikir mana amalan yang fadilatnya besar. Kok mana pun solat ni perlu kita laksanakan. Sama ada bersendirian atau berjemaah. Jadi kenapa kita tak pilih berjemaah supaya bukan sekadar tanggungjawab kita solat lepas. Bahkan kita dapat juga pahala yang sangat besar. Ya. Yang saya beritahu tadi itu adalah kedudukan saf yang paling afdal. Saf lelaki dewasa di belakang imam, kemudian saf kanak-kanak, kemudian selepas itu barulah saf wanita. Supaya tidak berlaku percampuran antara lelaki dan juga wanita. Nabi cukup mengambil berat soal percampuran ini. Sebab wanita ni fitnah. Fitnah. Sehingga nanti akan ada bab yang terakhir ni tentang zikir lepas solat. Jadi ulama' kata kalau ada jemaah wanita datang solat bersama dengan lelaki, lepas solat jangan terus bangun. Biar dulu jemaah wanita beredar. Kemudian barulah jemaah lelaki bangkit beredar. Kenapa? Jangan lepas solat terus beredar. Bila ada jemaah wanita supaya tidak berlaku ikhtilat. Percampuran lelaki dan juga wanita yang bukan mahram. Nak elakkan fitnah ni. Sehingga dalam kitab Nabi beritahu saf lelaki yang paling baik adalah yang paling awal. Dalam hadis pun sebut. Saf lelaki yang paling tak elok adalah yang paling akhir. Saf wanita yang paling baik adalah yang paling akhir. Yang paling tak baik saf wanita yang paling depan. Sebab apa? Yang paling depan daripada saf wanita ni dinampak lelaki. Saf lelaki yang paling akhir ni dia paling dekat dengan wanita. Jadi fitnah tu boleh berlaku. Elak daripada fitnah tu Nabi bagi tahu yang lebih dekat dengan imam, lebih jauh dari wanita itu lebih baik. Ya. Dia sembahyang sah. Sama ada lelaki atau wanita sembahyangnya sah. Tapi cara tu bukanlah cara yang afdal. Cara yang afdal adalah di belakang. Kadang-kadang orang yang atur tu dia rasa macam tak ramai. Jadi jemaah lelaki banyak ni, jemaah perempuan banyak ni. Tiba datang terlalu ramai. Jadi bila ramai, pasal susunan tu dah atur awal. Jadi perempuan kekal kat situ, lelaki pula datang jadi sebelah daripada. Yang penting jangan ada sentuhan lah. Jadi sebaiknya mereka ni adalah di belakang. Itu susunan yang ulama buat supaya tak berlaku fitnah, perempuan di belakang sekali. Belakang tu kat mana? Selepas saf kanak-kanak. Saf kanak-kanak. Mula susun lelaki, kemudian khunsa, kalau ada khunsa lah. Lepas tu kanak-kanak,
bukan, lelaki, kanak-kanak, khudza, kemudian barulah wanita. Wallahu a'lam. Ada lagi. Hmm. 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 Dia untuk mengesahkan sembahyang berjemaah. Satu syaratnya mendengar. Tahu intiqala imam. Macam mana tahu intiqala imam? Sama ada dengan dengar suara. Okey, daripada skrin tu kita boleh dengar suara, bukan hanya boleh dengar. Boleh juga kita lihat, nampak. Tapi syarat yang kedua, tidak ada mereka yang berada di luar masjid ni boleh sampai kepada imam tanpa ada penghadang. Jadi kalaulah antara imam yang berada dalam masjid dengan makmum yang berada di luar ni ada penghadang, maka makmum yang sembahyang kat luar ni tak sah. Kecuali ada satu orang makmum yang menjadi penghubung. Dia berada di tengah-tengah pintu. Dia menghubungkan makmum yang dalam dengan makmum yang kat luar. Kalau tak ada, walaupun dengar, walaupun nampak daripada skrin, tak sah. Tapi kalau ada, maka semua sah. Walaupun ada skrin, ada projektor, ada apa-apa kat luar tu. Jadi syarat dia mesti ada penghubung antara dalam dan keluar, satu orang. Tak ada langsung, tak boleh. Okey? Kalaulah, satu lagi, mesti masa yang sama. Kalau kita rasa, aku nak sembahyang sunat tarawih ni, Ramadan dah dekat lah. Aku, kalau sembahyang dengan Imam Mekah je, sembahyang aku khusyuk. Sembahyang, jadi dia sembahyang tarawih kat rumah dia, depan skrin TV, ikut Imam Masjidil Haram. Walaupun dia nampak daripada skrin, dia dengar suara, tetapi tempat yang berlainan, tak boleh. Dia kena makmum dan imam berada di tempat yang sah, di tempat yang sama. Wallahu a'lam. Tak ada Baki insyaAllah kita akan sambung kuliah akan datang. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita tutup majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.